Assalamualaikum. Ramai orang tanya kat kita macam mana nak buat gambar nak buat gambar dekat prom. Okey, mula-mula Kak Ita buat macam ni Kak Ita akan type ayat bahasa Melayu dulu. Ayat bahasa Melayu, lepas tu Kak Ita akan pergi kat ChatGPT. So ChatGPT bagi dekat Kak Ita prom ni lah. Kak Ita minta kan untuk Zoom malam ni kan. Contoh dia dah bagi prom lah, ni bahasa Inggeris. So kita copy je. Kita copy, kita pergi ke Google Gemini. Okey, kita pergi kat Google Gemini. Lepas tu korang nampak tak plus ni? Okey, plus ni korang pergi ke upload file, ambil gambar yang tak di AI. Maksudnya kena 2 gambar lah. Kena 2 gambar. Ambil gambar selfie kita dulu. Gambar yang selfie lah, yang belum AI. Sekejap kita cari. Kita punya dulu. Kita buat yang dulu. Okay, kita ambil yang ni. 1. Lepas tu dengan gambar kelas malam ni kan. Papa Berry. Kelas Papa dengan Papa Berry. Yang ni kita ambil. Okey, yang ni kita ambil. Nampak tak? Okey, lepas tu kita tekan right. Nampak tak gambar ni dah ada. So kita tekan lama, kita paste. Kita baca balik, tengok balik betul tak apa yang kita minta tadi. Lepas tu kita send. Kita send, kita tengok apa kejadian dia. Okey, kena sabar. Kena sabar. Kak Ita pun dulu macam ni juga. Kita tengok Okey. Kita tengok hasil dia. Kan dah dapat. Lepas tu kita screenshot lah. Kak Ita tak boleh save. Handset Kak Ita cuma boleh screenshot sahaja. Bila kita screenshot macam ni, lepas tu kita pergi dekat WhatsApp kita. Lepas tu kita simpan siap-siap prom yang kita tadi tu. So dah siap. Lepas tu kita back balik lah. Macam tu sahaja. Kita harap korang boleh buat. Selamat mencuba.